Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya berkaitan aplikasi ERPH untuk paparan. Okey, contohnya paparan hingga 17 sahaja. Bila kita klik view, baru keluar lain-lain. Okey, macam mana kita nak buat supaya papar terus? Kita kena sort lah. Contohnya yang terkini berada di atas. Macam mana kita nak buat? Okey, kita masuk tempat view ni. Ha, semua ni kita scroll ke bawah, pilih view, klik view, kemudian kita turun bawah, ambil yang view inline, klik, scroll. Okay, minggu ni dia keluar minggu ascending tukar kepada descending, dan kita save. Okay, bila kita save, nanti paparan yang terkini, minggu terkini yang kita paparkan disusun semula berada di atas lah. Okay, tunggu jap untuk kita lihat dia susun semula. Okey, jadi bila kita tambah minggu nanti, bila kita tambah, yang terkini 20 akan dipaparkan terus lah. Okey, tu untuk perkongsian rakan-rakan. Okey, jika dah siap tu, kita pergi bahagian manage, version, kemudian stable version, kemudian make the current version dan new stable version. Kemudian kita show all users supaya cikgu-cikgu bila buka di handphone nanti, dia dapat yang terkini. Show all users. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.